Bang Naim, kalau nyamuk betina hisap darah kita, lepas tu dia bertelur, anak-anak nyamuk betina tu dikira darah daging kita juga ke? Mana kau dapat otak kau boleh terfikir tanya soalan macam ni tapi tak apa, aku try explain lah. Kalau nyamuk betina hisap darah kita, and then dia bertelur, dan telur dia tu jadi jentik-jentik. Jentik-jentik tu jadi nyamuk dewasa. Adakah nyamuk tu dikira sebagai darah daging kita? So jawapan dia ya. Kalau dia hisap darah kita, kita ni lelaki, nyamuk tu dia boleh panggil kita ayah ataupun papa lah. Kalau dia hisap darah orang perempuan, mungkin dia panggil mak ataupun mama. So secara tak langsungnya, segala harta pusaka kita wajib kena faraid dengan nyamuk tersebut. Selain daripada nyamuk, ada lagi serangga lain yang kita boleh kira sebagai darah daging kita. Macam contohnya pepijat, kutu kucing. Yang ni pun jenis hisap darah kita. Jadi secara tak langsung dia orang pun darah daging kita jugalah, kan? Jenuh lah kalau macam gini. Susah lah nak buat kerja pest control lepas ni. Tiap kali ada masalah aja tak boleh nak buat, pasal semua tu saudara mara kau, semua tu darah daging.